Kampung Baru Cina di Malaysia wujud sebagai sebahagian daripada rancangan BRICS semasa pemerintahan British untuk memutuskan hubungan antara penduduk luar bandar Cina dan Parti Komunis Malaya. Ia merupakan penempatan semula paksa pekerja luar bandar di bawah pengawasan ketat. Tujuan penubuhan Kampung Baru Cina. Kampung-kampung ini pada asalnya diwujudkan sebagai kem tahanan untuk mengasingkan penduduk daripada bantuan kepada komunis semasa darurat Malaya. Rancangan BRICS, yang dilaksanakan pada tahun 1950, bertujuan untuk mengalahkan Tentera Pembebasan Nasional Malaya dengan memutuskan sumber sokongan mereka dalam kalangan penduduk luar bandar. Pelaksanaan rancangan BRICS. Dalam rancangan ini, kira-kira 500,000 orang dipindahkan dari rumah mereka dan ditempatkan di kem yang dikawal yang dipanggil Kampung Baru. Kampung-kampung ini dikelilingi oleh kawat berduri dan pos pengawal, dengan perintah berkurung dikenakan ke atas penduduk. Jumlah dan taburan Kampung Baru Cina. Jumlah keseluruhan, terdapat lebih daripada 600 kampung baru di seluruh Malaysia. Taburan, kampung-kampung ini terletak di pelbagai negeri di Malaysia, termasuk Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, dan Selangor. Data mengikut negeri. Maklumat terperinci tentang jumlah kampung baru di setiap negeri adalah seperti berikut. Johor, banyak kampung baru, termasuk di Johor Bahru, Kulai, Segamat dan Batu Pahat. Selangor, beberapa kampung baru seperti Sungai Wei, Pandamaran dan Sekincan. Negeri lain, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak juga mempunyai kampung baru Cina yang signifikan. Keluasan dan jumlah penduduk. Keluasan setiap kampung baru berbeza-beza. Contohnya, Sungai Ruan meliputi kawasan seluas 9.7 km persegi. Jumlah penduduk dianggarkan sekitar 1.2 juta orang di semua kampung baru di seluruh Malaysia. Jumlah penduduk Cina di Malaysia. Menurut data terkini, populasi etnik Cina di Malaysia adalah sekitar 6.8 juta orang, membentuk 23.2% daripada jumlah penduduk negara pada tahun 2020. Pada tahun 2025, jumlah ini dianggarkan sekitar 6.849.600 orang. Kampung Baru Cina kini telah berkembang menjadi penempatan kekal dan memainkan peranan penting dalam ekonomi dan budaya Malaysia. Berikut adalah ilustrasi bergambar mengenai asal-usul dan keadaan semasa Kampung Baru Cina di Malaysia. Tujuan penubuhan Kampung Baru Cina. Kampung Baru Cina di Malaysia wujud sebagai sebahagian daripada rancangan BRICS semasa pemerintahan British untuk memutuskan hubungan antara penduduk luar bandar Cina dan Parti Komunis Malaya. Ia merupakan penempatan semula paksa pekerja luar bandar di bawah pengawasan ketat. Kampung-kampung ini pada asalnya diwujudkan sebagai kem tahanan untuk mengasingkan penduduk daripada bantuan kepada komunis semasa darurat Malaya. Rancangan BRICS, yang dilaksanakan pada tahun 1950, bertujuan untuk mengalahkan Tentera Pembebasan Nasional Malaya dengan memutuskan sumber sokongan mereka dalam kalangan penduduk luar bandar. Pelaksanaan rancangan BRICS. Dalam rancangan ini, kira-kira 500,000 orang dipindahkan dari rumah mereka dan ditempatkan di kem yang dikawal yang dipanggil Kampung Baru. Kampung-kampung ini dikelilingi oleh kawat berduri dan pos pengawal, dengan perintah berkurung dikenakan ke atas penduduk. Jumlah dan taburan Kampung Baru Cina. Jumlah keseluruhan, terdapat lebih daripada 600 kampung baru di seluruh Malaysia. Taburan, kampung-kampung ini terletak di pelbagai negeri di Malaysia, termasuk Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, dan Selangor. Data mengikut negeri. Maklumat terperinci tentang jumlah kampung baru di setiap negeri adalah seperti berikut. Johor, banyak kampung baru, termasuk di Johor Bahru, Kulai, Segamat dan Batu Pahat. Selangor, beberapa kampung baru seperti Sungai Wei, Pandamaran dan Sekincan. Negeri lain, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak juga mempunyai kampung baru Cina yang signifikan. Keluasan dan jumlah penduduk. Keluasan setiap kampung baru berbeza-beza. Contohnya, Sungai Ruan meliputi kawasan seluas 9.7 km persegi.
Jumlah penduduk dianggarkan sekitar 1.2 juta orang di semua kampung baru di seluruh Malaysia. Jumlah penduduk Cina di Malaysia. Menurut data terkini, populasi etnik Cina di Malaysia adalah sekitar 6.8 juta orang, membentuk 23.2% daripada jumlah penduduk negara pada tahun 2020. Pada tahun 2025, jumlah ini dianggarkan sekitar 6,849,600 orang. Kampung baru Cina kini telah berkembang menjadi penempatan kekal dan memainkan peranan penting dalam ekonomi dan budaya Malaysia.